Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tun. Alhamdulillah Tun, kita dapat balik pada musim kedua ni Tun. Episod pertama musim kedua podcast Dr. M. Tun dah kita tak ada buat podcast ni dah lebih 3 bulan Tun. Sejak daripada kesihatan Tun terjejas lah Tun. Apa jadi Tun? Masa 6 hari bulan Januari tu Tun jatuh ke apa Tun? Ya. Macam mana? Ya, saya sedang buat exercise, berjalan. Tiba-tiba satu kaki kanan saya hilang kuasa. Bila dia hilang kuasa, saya jatuh. Bila jatuh tu, ada fracture tulang Pinggul ni, dan joint. Dan saya juga luka sikit di kepala. Tapi amat sakit. Jadi saya dibawa ke hospital aja, di mana mereka cuba kurangkan sakit. Tapi susah nak kurangkan. Berasa cukup sakit. Tapi slowly beberapa hari selepas baru kurang sakit. Tapi sakit masih ada lagi. Dia take time Tun. Dia yang kena tu tulang pinggul dia Tun. Hip joint. Dia. Pinggang antara tulang kaki dengan pinggang ada joint. Joint tu retak. Pecah. Jadi sakitlah. Tapi sekarang ini setelah 3 bulan lalu dah sembuh, dah boleh berdiri, tapi kita tak boleh nak kontrol kaki. Macam tak ada kaki. So sekarang ni Tun dah kira dalam proses recovery lah ni Tun. Ya. And then Tun, satu lagi Tun, bila Tun jatuh apa semua tu Tun opted for surgery Tun. Tun nak buat surgery, saya dengar cerita. Ke Tun tak mau surgery? Satu cara untuk treatment ialah dengan surgical operation. Tapi surgical operation itu major, dan mereka berpendapat umur saya dah lebih dan tidak begitu baik untuk anesthetic, untuk dibius. Jadi saya pilih untuk tidak dibuat rawatan, dibuat surgical approach. Sebaliknya menggunakan mesin baru yang bersihkan darah saya. Tun dah start, saya tengok dah dekat 2 minggu dah Tun mari office dah. Lepas raya, saya rasa raya kelima 25 hari bulan, hari tu Tun dah masuk office dah balik. So now you're back to bekerja balik lah dah ni Tun. Ya, tak boleh sepenuhnya lah. Yalah, correct. Satu kaki itu dia kaku, tak boleh gerak. Tapi saya boleh dengan walker, saya boleh berdiri, saya boleh jalan sikit-sikit. Saya dapat tahu masa Tun dah masuk balik itu, Tun keluarkan beberapa artikel yang Tun dah tulis. Tun tulis masa Tun sakit tu Tun. Tun tak berhenti menulis, masa sakit pun menulis juga. Ya, masa sakit pun tulis juga. Tapi tak banyak lah. Ya, correct. Ada sikit-sikit saja. Tapi saya kena tunggu bila lega baru tulis lah. Bila dulu sakit sangat, tak dapat nak tulis. Tapi Tun tak rasa ke? Tak perlu lah Tun. Rehat betul-betul lah Tun. Orang duk kata. Ya, bagi saya rehat lah tu. Saya 3 bulan tak boleh buat apa. Itu rehat lah. Dah cukup dah Tun. Sekarang kena kerja balik Tun. Ya. Okey Tun. Sekarang ni Tun sejak masuk office ni Tun, dah ada dalam 3 artikel saya tengok yang Tun post dekat Tun punya social media platform. Semua berkait dengan perpaduan Melayu. Ya. Maknanya sebelum Tun sakit dulu, Tun duk cakap juga Tun nak buat payung besar Melayu apa.
Tun masuk office je, first thing yang Tun duk buat, Tun tulis pasal perpaduan Melayu. Adakah benda ni penting sangat Tun, yang Tun baik sakit je terus cakap pasal benda ni? Bagi saya berpendapat bahawa orang Melayu berpecah menjadi lemah dan akan hilang negara mereka. Negara tanah Melayu ni akan jadi milik orang lain. Jadi cuma satu cara saja untuk mereka selamatkan diri mereka, dengan mereka bersatu. Kerana mereka akan bersanding dengan parti kerajaan. Parti kerajaan kemungkinan mereka bersatu. Jadi kalau kita berpecah, kita tak mungkin menang lawan dengan orang yang sudah bersatu. Jadi sebab itu saya seru supaya semua orang Melayu lupa segala kaitan mereka dengan parti, dengan ideologi dan lain-lain. Mereka bersatu dalam satu gerakan. Dalam gerakan itu mereka akan berjuang sebagai orang Melayu. Dan dalam pilihan raya mereka akan letak cuma satu calon saja di tiap-tiap kawasan. Kalau mereka letak satu calon dan kerajaan juga letak satu calon, kemungkinan besar ialah calon orang Melayu ini, kerana mereka sokong hanya satu calon, mereka menang. Tapi kalau mereka berpecah, mereka mempunyai 3-4 parti, bersaing sama sendiri, mereka akan kalahkan diri mereka dan yang menang ialah parti kerajaan. Tun, bila bercakap pasal penyatuan Melayu, semasa Tun tengah dalam orang kata treatment tu Tun, salah satu parti Melayu yang bergabung, parti bersatu, bergaduh Tun, pecah. Jadi dua camp, dua tim. Apa pandangan Tun tentang apa yang berlaku? Tun duk suruh persatuan, penyatuan, mereka berpecah, bergaduh sama sendiri Tun. Ya, mereka faham akan pentingnya bersatu. Tetapi mereka mempunyai masalah. Mereka mempunyai orang yang mempunyai masalah. Kalau mereka tidak memerintah, mereka akan dihukum dan sebagainya. Jadi mereka utamakan orang itu, nasib orang itu. Supaya walaupun bersetuju untuk bersatu, tapi syaratnya ialah calon mereka mesti diterima sebagai calon Perdana Menteri. Tapi calon Perdana Menteri ini tak boleh jadi Perdana Menteri, melainkan kalau parti menang. Jadi bila berpecah, parti tak menang, calon Perdana Menteri pun kalah juga. Ya, takkan jadi Perdana Menteri kalau dah kalah Tun. Okey Tun. So, tapi bila Tun bercakap pasal perpaduan Melayu Tun, akan timbullah pengkritik Tun. Dia very consistently akan kata Tun lah punca Melayu pecah. Nah, mereka ungkit lah daripada zaman tahun 1988, tim A, tim B masa tu. Lepas tu mereka ungkit lah pula Tun keluar UMNO, tubuh parti bersatu. Lepas tu Tun kena pecat dengan bersatu, Tun tubuh parti pejuang. Jadi apa pandangan Tun tentang kritikan yang continuously ni, akan tiap kali Tun cakap perpaduan, mereka akan kritik Tun macam itu? Ya. Sebenarnya saya keluar daripada UMNO sebab UMNO sudah tidak lagi pegang kepada perjuangan UMNO. Iaitu UMNO bukan lagi berjuang untuk bangsa, negara dan agama, tetapi berjuang untuk duit. Jadi saya tak boleh sokong parti yang berjuang untuk duit. Tapi saya terpaksa tubuh satu lagi parti yang mempunyai prinsip yang sama dengan UMNO. Supaya orang yang kecewa dengan UMNO dapat keluar daripada UMNO dan menyertai parti bersatu yang ditubuh oleh saya. Kalau mereka
menyertai parti baru ini, maka orang Melayu akan bersatu dalam parti baru. Ganti UMNO. Bila dia ganti UMNO, besar kemungkinan dia menang dalam pilihan raya jika bertanding. Malangnya, mereka tak pegang kepada satu parti saja. Mereka tubuh 2, 3, 4 parti. Dan bila tubuh 2, 3, 4 parti, orang Melayu terpaksa pilih yang mana nak sokong. Dan mereka sokong terbahagi kepada 3, 4 buah parti dan mereka taklah dapat majoriti. Mereka jadi parti yang lemah yang tak dapat bersaing lawan dengan parti kerajaan yang mungkin letak hanya satu calon saja. Bagi saya Tun, ini saya punya pandangan masa saya jadi wartawan dululah Tun. Saya liputlah Tun daripada zaman pecah pada tahun 1988 lagi, masa tim A, tim B apa semua tu. Tapi yang saya sedar satu perkara Tun, tiap kali lepas berlaku sesuatu perpecahan, saya nampak Tun cuba untuk buat perpaduan. Contoh dia masa tahun 1988, tim A lawan tim B, Tun lawan dengan Tengku Razali. Tapi pada tahun 1995, Tun terima balik semua ahli 46 and masuklah UMNO baru. Dan ahli 46 pun masa tu, bawah Tengku Razali, setuju bahawa UMNO baru masa itu adalah parti yang dominan. So, dia pun setuju atas nama Perpaduan Melayu dan Penyatuan Melayu, dia join. Lepas itu masa lawan dengan Bersatu tu, masa Tun tubuh Bersatu pun, masa itu saya pun duk ikut jugalah orang kata. Saya tengok masa tu Tun punya itu is kerana Tun dah bagi peluang untuk UMNO perbetulkan diri dia. Saya ingat Tun duk condemn masa tu, kes 1MDB. Tun komplain cakap dengan mereka apa semua, suruh betul, mereka tak betul. Lalas, Tun keluar, orang kata, Tun buat Parti Bersatu. Lepas tu, Tun buat Pejuang tu, setakat yang saya tahu, bukan Tun nak buat Pejuang. Bersatu pecat Tun. Mereka pecat Tun keluar, Tun tak ada platform apa semua. Tapi lepas pilihan raya 2022, Tun start buat payung besar Melayu. Tun mahu semua parti, and saya rasa masa tu Tun tak ada masalah dengan Perikatan Nasional dengan Bersatu walaupun dulu mereka pecat Tun. Jadi pada saya Penyatuan Melayu tu memang selalulah konsisten lah pada Tun punya tu. And satu lagi Tun, mungkin orang tak nampak Tun, tiap kali bila Tun keluar ataupun ada Tun tubuh parti, semua parti tu parti Melayu. Ya. Bukan parti multiracial. Saya baca yang Tun tulis baru ni. Betul Tun? Ya. Jadi maknanya parti Melayu. Dan cara orang Melayu nak bersatu, kena masuk dalam Parti Melayu. Tapi kita nak berjuang bukan sebagai parti, sebagai orang Melayu. Ikatan kita dengan parti-parti kita ketepikan. Sebaliknya kita anggap diri kita sebagai orang Melayu yang berjuang untuk orang Melayu. Dan kita terima letak satu calon yang kita akan sokong. Dan besar kemungkinan kalau orang Melayu semua bersatu, letak satu calon, maka kemungkinan ialah parti itu akan menang. Tapi bila berpecah, buat banyak parti, akan kuranglah sokongan dan akhirnya parti Melayu ni bukan jadi parti Melayu, sebaliknya jadi parti biasa yang berpecah dan mereka bersaing sesama mereka. Tun, bila Tun bercakap pasal Perpaduan Melayu ni sekali lagi, saya terbaca Tun punya tulisan yang terbaru. Tun kata yang masa melawan Millennium Union dan berjaya itu adalah kerana orang Melayu bersatu dan membina UMNO, bukan UMNO bersatu membina ataupun untuk orang Melayu untuk lawan Millennium. Saya rasa konsep kita lihat ni agak terbalik tu hari ni. Kita kena ada parti untuk bersatu. Sebaliknya bersatu itulah orang kata, atau perpaduan itulah yang bawa kepada pembinaan parti untuk orang Melayu. Betul, saya baca lah Tun tulis itu. Yang ada kekuatan bukan UMNO, tetapi Perpaduan Melayu dalam UMNO.
Kalau tak ada perpaduan, UMNO sendiri tak boleh kalahkan British. Tapi kita ada perpaduan, kita gerak sebagai satu badan, dan dengan itu kita jadi satu puak yang besar, yang kuat, yang boleh lawan dengan British, dan British pun mengaku kalah. Yes, correct. Itu bukannya kecil-kecil punya musuh orang kata masa tu. Dia very powerful. Bukannya satu kumpulan kecil orang kata tu. Okey Tun. Balik pula satu perkara lagi Tun. Ini saya dah habis perpaduan Melayu, saya nak sentuh. Masa Tun dalam proses pemulihan nak baik hari tu Tun, masa Tun masih di hospital apa ni Tun, ada 2-3 perkara berlaku. Salah satunya adalah Urban Renewal Act yang Tun tentang. Sebelum Tun Tun sakit tu, Tun tentang benda ni. So apa yang berlaku Tun, Urban Renewal Act ni sudah patutnya dibentang di Parlimen dalam sesi yang lepas ni, tapi tidak dibentangkan. Apa yang Tun lihat berlaku Tun sebenarnya? Ya, Urban Renewal Act ini memang satu proses yang dilalui oleh semua bandar-bandar. Bandar bila lama, dia jadi usul dia buruk, tak elok, dan perlu diganti. Tapi ganti itu, naklah ganti secara adil. Tapi kita dapati ganti ini ditumpu kepada kawasan Melayu saja. Jadi orang Melayu akan tersingkir daripada bandar. Dan bandar menjadi bandar bukan Melayu. Sebab itu saya bantah. Saya hendak supaya pembaharuan dibuat dengan mengekalkan kedudukan orang Melayu dalam bandar. Ya, betul Tun, betul. So itu, dan saya rasa Tun sudah berjaya. Kerana mereka tak berani bentang ataupun mereka nak postpone indefinitely ni kita tak tahu. I think on that point Tun dah berjaya lah. Satu lagi perkara Tun yang masa sebelum Tun sakit yang Tun lawan tentang, sekarang ada perubahan sikit, is the agreement on reciprocal trade. Kita panggil ART tu Tun, yang mana Malaysia sign dengan Amerika ni Tun, yang Tun bantah kerana dia jadikan Malaysia vassal state kita kata kan Tun. So sekarang bila berlaku keputusan di Mahkamah Supreme Court di Amerika yang membatalkan ataupun mengatakan bahawa tarif yang Presiden Donald Trump introduce tu adalah tidak mengikut undang-undang and was nullified. Bila di-nullified kan Tun, automatically beberapa orang pemimpin di Malaysia mengatakan bahawa kerana itu dah dibatalkan, tarif Trump tu dianggap illegal, tidak mengikut undang-undang, secara itu langsung ART ini juga terbatal. Macam mana pandangan Tun? Betul ke ART ni terbatal dengan sendirinya Tun? Ya, ART ini dibuat oleh kerajaan Amerika dengan Malaysia yang tidak mengikut cara-cara biasa. Biasanya untuk membuat perjanjian. Perjanjian itu dikaji oleh pegawai-pegawai, pakar-pakar, supaya kita tidak rugi. Tetapi kita dapati perjanjian itu diterima, disahkan, ditandatangan oleh kerajaan tanpa apa-apa rundingan dengan pakar-pakar. Jadi banyak peruntukan dalam ART ini yang merugikan Malaysia. Itu sesuatu yang nak kita tolak. Tetapi sebelum kita tolak, kerajaan Amerika dengan tindakan mereka itu didapati bercanggah dengan undang-undang. Kalau dia bercanggah dengan undang-undang, maka ART juga bercanggah dengan undang-undang. Jadi kita tak boleh pakailah ART. Tapi Tun, sebelum tu Tun, mereka punya cara, this government punya cara ke sana ke sini duk canang betapa perlunya ART tu. Hari ni mereka seolah-olah meraihkan ART itu kena batal. Sedangkan masa orang bantah ART tu dulu Tun, mereka marah. Kita punya own government. Hari ni mereka seolah-olah macam celebrating the fact that ART ni sekarang ni dah jadi, orang kata dah jadi tak sah lah orang kata. Masa tu mereka bila orang bantah, mereka macam kata kita ni tak faham lah orang kata. Masa Tun duk bantah tu, mereka duk kata Tun tak faham. Hari ni mereka seronok. So it means that apa yang kita cakap tu betul lah Tun.
Itu Tun. Ya, benar itu kalau di kerajaan, tindakan kerajaan didapati bercanggah dengan undang-undang, segala perbuatan, segala perjanjian yang dibuat oleh kerajaan didapati tidak sah. Jadi art ini dibuat oleh kerajaan yang mahkamah besar di Amerika kata tindakan itu bercanggah dengan undang-undang, tidak mengikut undang-undang negara. Jadi perjanjian itu tidak sah. Jadi kita perlu terima bahawa perjanjian itu tidak sah. Kerana kerajaan punya tindakan itu bercanggah dengan undang-undang mereka. So sekali lagi Tun, saya rasa, saya tak mau kata Tun menang lah, tapi saya rasa Tun berjaya lah. Walaupun secara teknikalnya yang dibatalkan di Amerika, tapi dari segi orang kata usaha tu dah berjaya lah untuk sekat art ni Tun. Next one, yang masa Tun tengah sakit lagi Tun, berlaku serangan oleh Israel dan US terhadap Iran. Apa yang berlaku pada pandangan Tun? Tun selalu cerita pasal masalah Israel, Amerika ni. Apa yang Tun lihat berlaku di Iran ni Tun? Ya, kita biasa dengan kebebasan negara-negara. Mereka boleh tentukan dasar-dasar mereka dan orang asing tak ada hak campur tangan dalam pembentukan dasar sebuah negara. Tetapi apa yang kita lihat, oleh kerana pihak barat iaitu Israel dan Amerika berpendapat bahawa Iran sedang develop atom bomb dan itu tidak disetujui oleh mereka, dan oleh kerana itu mereka ingin tahan Iran daripada develop atom bomb. Cara mereka ialah dengan serangan. Serangan adalah ceroboh, iaitu melanggar sebuah negara yang bebas. Ini salah daripada segi undang-undang antarabangsa. Ya. Tun, sekarang ni Tun, kalau mula-mula tu Tun, cara naratif yang dikemukakan oleh Amerika, oleh Donald Trump dan juga Israel, dia nak decapitate the top leaders of Iran. Bila dapat orang kata decapitate pemimpin Iran ni, akan berlaku regime change. Tapi ini tidak berlaku Tun. Jadi apa yang kita lihat sekarang perkembangan hasil daripada cara pemikiran atau naratif yang dibawa oleh Trump tu? Kita dapati bahawa cara pemikiran Amerika dan Israel ni agak cetek. Mereka berpendapat kalau pemimpin sebuah negara dibunuh atau diketepikan, maka pemimpin lain akan mengambil alih dan bersetuju dengan mereka. Tetapi kebanyakan pemimpin ini, mereka walaupun disingkir, walaupun dibunuh, dasar mereka diteruskan. Orang yang ambil alih teruskan dasar mereka, iaitu mereka masih lagi pegang kepada hak Iran untuk membuat kajian untuk mengeluarkan kuasa atom. Dan dengan itu, apabila mereka tidak berjaya dengan regime change, mereka telah serang Iran, membom dan roket Iran dan membunuh pemimpin Iran. Bila dibunuh pemimpin Iran, harapan Amerika ialah pemimpin baru akan dilantik dan pemimpin baru ini akan bersetuju dengan Amerika untuk rundingan. Dan Trump memang pun buat dakwaan bahawa pemimpin Iran sudah pun minta untuk dirunding. Tetapi ini tidak benar. Tak ada pemimpin Iran yang membuat desak supaya ada rundingan. Ya.
Tun, bila kita lihat apa yang berlaku di Iran ni Tun, ini mengingatkan kita kepada sikap Amerika, terutamanya di Timur Tengah ni Tun. Dulu kita lihat perbuatan dia pada Iraq. Dia gunakan alasan bahawa kena serang Iraq ni pasal Iraq ada weapons of mass destruction. Lepas tu terbukti tak ada. So sekarang dia gunalah pasal Iran sedang nak enrich dia punya uranium and nuclear punya facilities. Tapi akhirnya kita lihat dia punya interest tu actually sebenarnya untuk nak kontrol minyak. Dia punya itu kalau kita lihat lah Tun. And then dia juga Tun, saya rasa dia tidak jangka Iran akan ambil tindakan, contohnya kontrol the Strait of Hormuz ni Tun. Macam mana Tun lihat dari segi taktik Iran ni Tun? Ya. Amerika beberapa dengan kuasa militer yang ada kepada mereka. Mereka boleh buat apa saja kepada siapa saja. Bahkan mereka boleh tangkap dan kurung pemimpin yang dilantik secara secara demokrasi di negara lain. Dulu mereka telah tangkap pemimpin Nicaragua. Dan dia bicara di Amerika dan akhirnya dia mati dalam jail di Amerika. Kali ini tindakan yang sama diambil. Amerika telah tangkap dan kurung pemimpin Venezuela. Dan mereka berharap dengan itu ada perubahan kepimpinan di Venezuela. Tetapi walaupun ditangkap, tak ada perubahan. Pendirian Venezuela masih sama-sama itu, iaitu mereka tidak bersetuju dengan syarat-syarat perjanjian yang dikemukakan oleh Amerika Syarikat, iaitu mereka mempunyai sikap lebih demokratik. Jadi kita dapati cara Amerika ini luar biasa. Mereka boleh tangkap dan jail pemimpin negara. 2 kali dah sudah mereka buat demikian dan tak ada siapa yang boleh tahan. Mereka menggunakan kuasa militer mereka untuk tangkap pemimpin yang mereka tidak bersetuju. Jadi kita hadapi bukan saja dengan politik demokrasi, kita hadapi dengan satu cara yang lebih dekat dengan cara authoritarian, iaitu kuasa. Kerana Amerika ada kuasa, dia boleh tangkap siapa saja. Jadi kita tidak selamat lagi. Mereka boleh, kalau tak bersetuju dengan mereka, mereka tangkap. Tun, Iran ni Tun, sejarahnya agak kompleks dari segi hubungan dengan Amerika ni lah. Cara Amerika cuba daripada dulu. Sebelum mereka naikkan Shah Reza Pahlavi, mereka terbabit nak jatuhkan pemimpin Iran sebelum tu. Tun ingat cerita masa dulu sebelum naiknya Reza Pahlavi. Lepas tu rakyat Iran memberontak pada Reza Pahlavi, naiklah orang kata the Ayatollah punya realm. Hari ni mereka nak jatuhkan pula the Ayatollah ni dengan harapan akan naik sekumpulan pemimpin Iran yang basically ikut cakap dia lah. Itulah yang dia punya itu. So bukannya dia kata regime change yang dia buat ni supaya negara tu menjadi lebih demokratik. Tapi di sebalik itu kita tengok based on sejarah, bukannya untuk lebih demokratik. Dia mau pemimpin yang dengar cakap dia. I think that's the conclusion. Betul tu? Kita dapati bahawa Iran bukanlah kuasa militeri. Dia tak ada kuasa yang besar. Tetapi dia berhak untuk kontrol Hormuz Strait. Jadi dia sekat perjalanan kapal di situ. Tapi kita dapati bahawa 20% daripada minyak yang digunakan oleh dunia melalui Strait of Hormuz. Bila disekat, dunia kekurangan minyak.
bila dunia kekurangan minyak, harga minyak naik, harga barang-barang lain pun naik. Itulah senjata Iran. Dia kontrol Straits of Hormuz dan dia tak lepas kapal-kapal yang bermusuh dengan dia melalui Straits of Hormuz. Ini satu tindakan yang bijak, iaitu dia guna kontrol dia across the Straits of Hormuz supaya dia punya kuasa dirasai oleh dunia. Jadi ini satu lagi cara yang diguna oleh Iran untuk mempertahankan negara mereka. Correct. Dia dari segi konvensional punya war dia tak boleh, mungkin dia tak mampu. Tapi dari segi asymmetrical war ni dia berjaya lah pada saya lah. And then saya rasa Tun, lebih lama perang ni berlaku Tun, lebih tertekanlah Amerika dan juga Israel. Ya, memang oleh kerana melalui Straits of Hormuz 20% daripada minyak yang diguna oleh dunia tak dapat diguna. Jadi Amerika pun akan rasai kekurangan ini. Seluruh dunia akan rasai tekanan ini. Dan dengan itu harapan Amerika ialah mereka dapat membuka balik Straits of Hormuz. Oleh itu mereka buat ugutan. Kalau Iran tidak buka Straits of Hormuz, mereka akan hancurkan Iran. Satu tamadun yang lama, lebih daripada 2000 tahun, akan dihancur oleh Amerika. Dan bila hancur oleh Amerika, maka Amerika dapatlah kontrol balik Straits of Hormuz dan minyak dapat lalu. Tetapi sehingga kini kita dapati kontrol yang dijanji oleh Trump ini tidak dapat dilaksanakan. Ya. Tun, apa ni Tun, bila kita lihat kenyataan daripada Trump yang dia kata kalau tak dapat buka Strait of Hormuz ni, we will send you back to the Stone Ages. Dengan bongkak, I think dia dah jadi sampai peringkat cara pemikiran dia tu dah tidak, orang kata tidak boleh diterima langsung Tun, in the modern context ni Tun. Ya. Ini satu yang luar biasa. Sebuah negara ugut untuk hancurkan negara lain. Ya, memang ada perang dan sebagainya dan mungkin rosaklah negara yang berperang, tetapi ugutan supaya mereka akan guna kuasa militeri mereka untuk hancurkan tamadun Iran. Itu luar biasa. Kita tak boleh buat janji yang semacam itu. Nak berperang, berperanglah sama both sides lawan. Tapi ini kuasa yang besar nak hancurkan kuasa yang kecil sehingga tidak lagi ada tamadun Iran. Ini bukanlah sesuatu yang mengikuti undang-undang antarabangsa. Ya. Tun jadi pemimpin lama Tun. Tun berjumpa dengan, orang kata, nak kata 1001 macam mungkin taklah, tapi ratusan pemimpin dunia lah Tun. Pernah Tun jumpa orang yang berfikir macam Trump ni Tun? Tak pernah. Tak pernah ada Presiden Amerika yang membuat ugutan. Macam-macam ugutan. Nak naik tarif, nak serang, nak bunuh, nak hancur. Ini luar biasa pemimpin ini. Dia tak pegang kepada prinsip-prinsip negara Amerika pun. Negara Amerika terima demokrasi. Tapi Trump tak terima demokrasi. Walaupun pemimpin itu dipilih secara demokratik, Amerika boleh tangkap dan kurung pemimpin yang dipilih secara demokratik. Now saya nak bawa balik kita back to Malaysia. Sekarang ni Tun, in Malaysia harga minyak diesel melambung naik. Of course the government
kata this is because of the war dekat Iran lah, which is logical, semua negara lain pun naikkan. Cumanya kita agak rasa satu tertekan kerana harga diesel di Sabah dengan Sarawak kekal pada harga yang rendah. Semenanjung yang kena, satu. Dua, Tun, apakah tidak ada tindakan yang boleh dilakukan supaya kerajaan boleh kontrol harga ni supaya jangan sebegitu tinggi harga dia, kerana diesel ni is very important untuk commerce. So bila harga diesel naik, harga barang automatically akan naik. So macam mana, Tun? I mean, you have gone through so many crises. Apa pandangan Tun tentang ni? Ya, kita biasa dengan bekalan minyak stabil, iaitu harga minyak tak naik tak turun banyak. Dan jadi ini kita tak sedar bahawa harga minyak ini demikian kerana bekalan daripada negara-negara yang mengeluarkan minyak dapat supply minyak. Tapi bila disekat di Strait of Hormuz dan 20% daripada minyak tak boleh sampai ke dunia, maka kos minyak tentu naiklah pada bekalan sikit. Bekalan sikit saja dan harga minyak pun naik. Dia naik mengikut bekalan. Kalau dapat buka balik Hormuz, maka bekalan minyak akan jadi stabil balik dan harga akan turun. Tapi pihak Iran tentukan Hormuz tidak terbuka. Jadi sekarang ini kita hadapi bekalan yang tidak cukup. Dia bekalan yang tidak cukup, walaupun negara kita ada minyak, tetapi dunia kekurangan minyak. Dan bila dunia kekurangan minyak, harga minyak naik. Dan kita tak dapat tidak menaikkan harga minyak. Tapi kita ada kuasa subsidi. Kita boleh subsidize mengikut keupayaan kita. Di Malaysia ni, kita dapati kerajaan ini bagi subsidi kepada Sabah Sarawak, tapi tidak bagi kepada Semenanjung. Jadi harga Semenanjung meningkat, harga Sabah Sarawak turun. Jadi ini menyebabkan perasaan tidak puas hati orang di Semenanjung. Kenapa harga minyak di Sabah tak naik, harga minyak di Semenanjung naik? Ini yang mereka pertikaikan kerana polisi dasar mereka. Kerana mereka ada polisi untuk bantu Sabah dan Sarawak, mereka beri bekalan subsidi kepada Sabah dan Sarawak supaya harga diesel tidak naik. Tapi harga diesel di Malaysia, di Semenanjung ini naik. Dan ini menjadi beban kepada penduduk di Semenanjung. Inilah yang menimbulkan perasaan tidak puas hati orang di Semenanjung. Ya. Tapi kenapa mereka lakukan sedemikian, Tun? Kenapa tak subsidi itu diberi juga di Semenanjung? Saya rasa rakyat Malaysia, rakyat Semenanjung tidak marah harga di Sabah Sarawak rendah. Dia cuma mahu supaya harga di Semenanjung juga rendah. Ya, ini politik. Karena kerajaan tidak sokongan daripada pengundi-pengundi di Sabah dan Sarawak. Oleh itu, mereka diberi subsidi dengan harga tak naik. Dan diharap mereka tak naik, mereka akan sokong kerajaan yang ada. Tetapi ini menyebabkan penduduk di Semenanjung merasa tidak puas hati. Kenapa mereka perlu bantu Sabah dan Sarawak? Tetapi ini soal politik lah. Tapi Tun, keadaan ini juga, Tun, akan seolah-olah memperlihatkan bahawa apabila berlaku krisis, harga yang perlu dibayar adalah oleh rakyat biasa. Sedangkan kalau dulu masa tahun 1998, masa berlaku krisis, currency crisis tu, Tun, kita lihat usaha dilakukan supaya rakyat tidak menderita.
Tun tidak mau terima IMF masa itu kerana IMF tu menekan supaya tidak ada subsidi, orang yang berhutang kena bayar cepat, interest rate dinaikkan. Jadi kenapa hari ini mungkin isunya berbeza, tapi dari segi orang kata prioritinya seharusnya juga pada rakyat tu. Jadi apa Tun lihat macam mana Tun? Ya, ini disebabkan oleh kuasa politik. Kuasa politik kerajaan pusat memerlukan sokongan daripada Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak akan adakan pilihan raya. Jadi kalau dalam pilihan raya itu kerajaan pusat tak dapat sokongan, maka dia mungkin kalah di Sabah dan Sarawak. Sebab itu nak dapat sokongan daripada pengundi di Sabah Sarawak, kerajaan pusat memberi subsidi kepada mereka supaya harga diesel tak naik. Tapi harga diesel meningkat dengan mendadak di Semenanjung sampai RM6 1 liter. Jadi ini tidak boleh dipikul oleh penduduk di Semenanjung. Mereka juga perlu subsidi. Ya. Tapi Tun, adakah ini bila dia tak bagi subsidi ni maknanya undi orang di Semenanjung tak penting pada kerajaan kot Tun? Ya, mereka berdapat undi Semenanjung ini boleh mereka tentukan walaupun tak ada subsidi. Tapi Sabah Sarawak dia berasingan sedikit dan didapati bahawa kalau nak dapat sokongan daripada Sabah dan Sarawak, subsidi mesti diberi. Teruskan. Ya. Okay Tun, on that note Tun, kita conclude podcast kita kali ini. InsyaAllah kalau Tun kita buat lagi sekali minggu depan. InsyaAllah. Terima kasih banyak Tun dan terima kasih pada viewers kita.